Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Masih ramai di antara kita keliru tentang isu permohonan adendum penahanan di rumah Najib Razak ditolak oleh Mahkamah Keputusan kes 1MDB dan dakwaan derma Arab Saudi serta status hukuman penjara dan perspektif rayuan. Mengapa permohonan adendum hukuman tahanan di rumah ditolak oleh Mahkamah? Mahkamah Tinggi menolak permohonan Najib untuk menjalani baki hukuman di rumah atas alasan berikut. Najib mendakwa ada adendum. Lama kes ini bercerita berulang-ulang dalam Dewan Rakyat dan sebagainya lah. Yakni ada adendum perintah yang dibenarkan beliau menjalani tahanan di rumah selepas hukuman SRC International. Dalam masa yang sama, Mahkamah mendapati adendum itu tidak sah secara perlembagaan. Ia tidak dibahas atau diluluskan oleh lembaga pengampunan yang wajib diikuti menurut perlembagaan persekutuan dalam hal pengampunan dan remitan hukuman. Tiada kertas kerja rasmi lembaga pengampunan yang menyatakan keputusan mengenai tahanan rumah selain pengurangan hukum daripada 12 tahun ke 6 tahun. Sebab itu, Mahkamah menolak permohonan semakan Hakim Najib dan memutuskan beliau perlu terus menjalani hukum di penjara Kajang. Jadi permohonan itu tidak ditolak kerana dokumen adendum dikira tidak sah dari segi prosedur perundangan dan perlembagaan. Jadi, tidak keputusan rasmi lembaga pengampunan yang membenarkan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, keputusan Mahkamah dalam kes utama 1MDB, yakni Dana Satu Malaysia Development Berhad, pada 26 Disember 2025, Mahkamah Tinggi Malaysia menjatuhkan sabitan bersalah dan hukuman tambahan terhadap Najib berkaitan dengan kes 1MDB. Apa yang diputuskan oleh Mahkamah? Kita tengok. Najib didapati bersalah pada 4 pertuduhan menyalahgunakan kuasa berkaitan dana 1MDB berjumlah 2.27 bilion ke 2.3 bilion. Beliau didapati juga bersalah pada 21 pertuduhan pengubahan wang haram berkaitan dana yang sama. Hakim menolak hujah Najib bahawa wang itu datang sebagai derma Saudi Arabia. Mengapa hujah derma Saudi Arabia ditolak, tuan-tuan dan puan-puan? Mahkamah mendapati tiada bukti rasmi bahawa wang itu adalah derma daripada kerajaan atau keluarga diraja Saudi Arabia. Tiada pengampunan rasmi oleh mana-mana parti kerajaan atau individu yang sah. Surat mendakwa derma itu dianggap tidak boleh dipercayai dan bukan pada alamat resmi organisasi. Jadi itu hujah Mahkamah. Tiada ada rekod perbincangan di kabinet atau dokumentasi yang mengesahkan sumbangan itu. Jadi kesimpulannya, Mahkamah melihat naratif derma tersebut sebagai tidak berasas dan tidak disokong oleh bukti yang kukuh. Justru ubah wang hasil daripada 1MDB dianggap terbukti. Tuan-tuan dan puan-puan, Najib sudah dihukum kalau kita tengok yang kes SRC International 12 tahun pada 2020 atas kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram 42 juta dari SRC International.
pada 2023, hukuman itu dikurangkan kepada 6 tahun oleh lembaga pengampunan, dan beliau mula menjalani hukuman sejak 2022. Hukuman dalam kes 1MDB putusan akhir Disember 2025, baru bulan ini, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara untuk kesalahan dalam kes 1MDB. Semua hukuman dalam kes 1MDB dijatuhkan secara serentak concurrent, tetapi dimulakan selepas Najib menyelesaikan hukuman SRC iaitu selepas 2028. Maka beliau tidak akan dipenjara 6 tambah 15, 21 tahun berturut-turut secara matematik seperti hukuman berturutan biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, di sebaliknya hukuman SRC 6 tahun berjalan dahulu, kemudian hukuman 15 tahun bermula selepas itu. Jadi kita difahamkan. Ini bermakna tempoh maksimum yang perlu dijalani ialah sekitar 5 tambah 15, 21 tahun secara efektif, berturutan, tetapi setiap kes diurus berasingan. Tuan-tuan dan puan-puan, kesimpulannya, jika pengiraan dilakukan secara berasingan, SRC dahulu kemudian 1MDB, beliau secara praktikal mungkin menjalani hukuman hingga sekitar 21 tahun jika tiada pengampunan atau pengurangan. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah peluang Najib untuk merayu dan prospek cara membela diri Najib? Untuk kes 1MDB, Najib dan pasukan peguamnya telah mengumumkan niat untuk membuat rayuan terhadap sabitan hukuman di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Federal, Persekutuan. Apa yang boleh berlaku dalam rayuan itu? Rayuan memerlukan penilaian semula fakta dan undang-undang. Rayuan boleh coba menegaskan bahawa bukti tidak mencukupi. Mereka mungkin cabar aspek prosedur perbicaraan. Namun, Mahkamah Tinggi telah memutuskan bahawa bukti pihak mendakwa jelas dan melebihi keraguan, beyond reasonable doubt. Kes 1MDB ini berdasarkan dokumentasi, transaksi dan saksi-saksi yang ramai panjang for that matter. Prospek Najib terlepas melalui rayuan adalah sukar kalau kita lihat. Standard pembuktian tinggi di Mahkamah Tinggi telah dipatuhi. Rayuan perlu tunjuk kesalahan nyata dan keputusan Mahkamah Tinggi dan bukan sekadar tidak setuju keputusan tersebut. You have to prove it beyond reasonable doubt. Jadi rayuan masih belum diputuskan, selalu mengambil masa bertahun-tahun. Najib akan kekal di penjara semasa menunggu keputusan rayuan kecuali mahkamah membenarkan stay of execution. Cuba kita tengok secara ringkas. Isu. Apa yang isu dalam kes Najib Razak? Addendum tahanan rumah. Ini adalah satu permohonan ditolak dan tidak sah dari segi perlembagaan. Kes 1MDB, sabitan bersalah, beliau didapati bersalah atas penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang haram. Dana derma Saudi Arabia ditolak, tiada bukti yang boleh diterima. Hukuman penjara 15 tahun tambahan selepas tamat hukuman SRC 6 tahun. Jadi peluang rayuan masih ada, tapi sukar dan mengambil masa yang begitu panjang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok apa yang berlaku. Ada orang kata mengenai perbezaan pengampunan Anwar Ibrahim 2018 berbandingan Najib 2024 dari sudut undang-undang, perlembagaan dan fakta kes, implikasi politik. Cuba saya memberi sedikit ulasan. Anwar Ibrahim 2018 menerima pengampunan penuh, full and free pardon.
kesan undang-undang sabitan jenayah dipadamkan sepenuhnya. Anwar dianggap tidak pernah disabitkan. Tak ada sabitan lah. Hak politik dipulih serta merta diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V atas nasihat Lembaga Pengampunan. Tidak ada pengurangan separa, tidak bersyarat dan tidak kabur. Dari segi perlembagaan bersih, tuntas dan muktamad. Manakala Najib dalam 2024 kita tengok menerima pengampunan separa remitan hukuman, bukan pengampunan penuh. Kes undang-undang sabitan jenayah kekal sah tidak dipadamkan. Hukuman penjara dikurangkan 12 ke 6 tahun, denda dikurangkan, tiada pemulihan status innocent, hak politik tidak automatik dipulihkan, isu addendum tahanan rumah tidak diputuskan secara rasmi oleh Lembaga Pengampunan. Ditolak mahkamah kerana tidak sah dari segi prosedur perlembagaan. Dan dari segi perlembagaan pengampunan bersyarat dan terhad. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai saya tengok lagi perbezaan yang kritikal antara Anwar Ibrahim dan Najib Razak, status sabitan. Mengenai isu ini, Anwar Ibrahim status dipadamkan. Najib dikekalkan. Rekod jenayah tiada, tetapi Najib masih ada. Kesan undang-undang seolah-olah tidak pernah dihukum, masih bersalah disabitkan. Kedudukan moral di sisi undang-undang dipulihkan, tapi tidak dipulihkan. Inilah sebab mengapa hujah Anwar pun dapat pengampunan adalah berbanding yang tidak setara. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok daripada sifat kes politik dan lawan rasuah penyerahan kuasa. Kes Anwar berlatar belakangkan pertikaian politik. Tuduhan sejak awal dipersoalkan oleh komuniti antarabangsa. Banyak laporan antarabangsa seperti UN, Amnesty, HRW menyifatkan kes Anwar sebagai political motivated. Manakala kes Najib melibatkan wang awam, SRC, 1MDB. Penyalahgunaan kuasa sebagai Prime Minister atau Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Bukti, dokumentasi kewangan, transaksi bank, saksi profesional dan sebagainya semua tampil ke hadapan. Mahkamah SRC dan 1MDB memutuskan bahawa kes ini dibuktikan melampaui keraguan, beyond reasonable doubt. Dakwaan derma Saudi ditolak sebagai tidak berasas. Ini bukan kes politik, ini kes jenayah kewangan negara. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah implikasi perlembagaan dan institusi? Pengampunan Anwar menguatkan naratif pembentulan ketidakadilan. Pemulihan demokrasi tidak mencederakan integriti sistem keadilan. Manakala pengampunan Najib separa menimbulkan persoalan tekanan politik ke atas lembaga pengampunan, persepsi ianya istimewa kepada elitnya. Isu addendum, cubaan memintas proses perlembagaan ditolak mahkamah menegaskan prinsip the rule of law. Dari sudut institusi, mahkamah telah menyelamatkan prinsip perlembagaan dalam kes Najib. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai saya tengok, pengampunan Anwar, pemulihan keadilan. Pengampunan Najib, belas ihsan terhad, bukan pengistiraan tidak bersalah. Menyamakan kedua-dua kes adalah retorik politik yang mengelirukan rakyat. Jika Najib benar-benar tidak bersalah, jalan yang betul ialah rayuan mahkamah, bukan pintu belakang pengampunan. Keputusan mahkamah menolak tahanan rumah
isyarat jelas bahawa tiada siapa kebal walaupun bekas Perdana Menteri. Tuan-tuan dan puan-puan, Anwar diampunkan kerana sistem perlu dibetulkan. Najib diringankan hukuman kerana sistem belas kasihan, tetapi kesalahannya kekal. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita dengar banyak orang yang pro Najib, juga banyak yang memberi berbagai-bagai persoalan. Saya bukan nak menyokong siapa-siapa. This is a free commentary daripada saya untuk kita berkongsi. So ada orang persoalkan, ada orang nak bertanya, saya menjawab. Anwar pun dapat pengampunan, kenapa Najib tidak boleh? Ada yang berkata itu yang pro Najib lah. Jawapan saya, salah bandingan. Itu salah, silap dia. Anwar menerima pengampunan penuh, sabitan dipadamkan, dianggap tidak pernah bersalah. Najib hanya terima pengurangan hukuman, sabitan rasuah kekal sah, pengampunan tidak bebas daripada salah. Ada juga bertanya, Najib mangsa politik katanya, kes dia direka seperti Anwar dulu. Mahkamah menolak hujah itu. Kes Najib dibuktikan dengan dokumen bank, transaksi keuangan, saksi profesional. Hakim putuskan kes dibuktikan melampaui keraguan munasabah. Ini bukan naratif, ini rekod mahkamah. Jadi ada juga yang berhujah, wang itu derma Saudi, bukan duit rakyat. Saya juga ingin menjawab, mahkamah menolak dakwaan derma Saudi. Tiada bukti rasmi kerajaan Saudi itu satu. Tiada rekod diplomatik. Surat derma dianggap tidak boleh dipercayai. Derma tanpa bukti, alasannya kosong. Yang pro Najib, juga mengatakan Najib patut dibenarkan tahanan, kesian orang tua itu. Undang-undang bukan soal simpati. Mahkamah putuskan tiada keputusan sah lembaga pengampunan membenarkan tahanan rumah. Addendum itu tidak ikut perlembagaan. The rule of law mengatasi belas kasihan politik. Ada juga setengah yang pro Najib bertanya, Najib banyak berjasa, tak adil hukum dia lama-lama. Jasa bukan lesen rasuah. Undang-undang menghukum perbuatan, bukan nostalgia. Dan jika jasa boleh padam jenayah, tiada siapa boleh masuk penjara. Di samping itu, ada yang mengatakan, menuduhkan hakim pun boleh silap. Najib akan bebas nanti. InsyaAllah, kita berdoa supaya dia dibebaskan. Tetapi jawapan saya, Najib telah kalah di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan SRC. Itu 3 lapisan mahkamah, bukan seorang hakim. Ini keputusan sistem, bukan individu. Ada yang berkata Najib dizalimi dan sebagainya. Ini dendam politik, PH. Saya bukan pro PH, bukan juga pro Najib dan sebagainya. Saya hanya memberi ulasan pencerahan. Kes SRC bermula sebelum PH berkuasa. Pendakwaan diteruskan oleh beberapa peguam negara berbeza. Hakim bukan ahli parti. Jika ini dendam, kenapa mahkamah tetap sabitannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Najib tidak dibicara kerana politik. Najib dipenjara kerana bukti. Simpati tidak memadamkan sabitan. Sejarah tidak mengatasi undang-undang. Tuan-tuan dan puan-puan, share, komen, share, subscribe. Jika tak setuju pun, saya akan dengar. Tidak menjadi masalah untuk kita berbuang ambil dalam isu ini. Apa yang pencerahan yang saya buat itu daripada segi kacamata netizen, rakyat marhain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.